Akan berlangsung perlawanan suku akhir Piala Malaysia 2025-2026 antara Johor Darul Ta'zim menentang Melaka FC. Perlawanan ini berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim. Johor Darul Ta'zim, JDT, kembali mempersiap pasukan bagi menghadapi tentangan Melaka dalam perlawanan suku akhir Piala Malaysia dengan kehadiran semula 5 tonggak tumpuan. Selepas pulang dari Jepun bagi aksi AFC Champions League Elite, ACLE, skuad Harimau Selatan tidak membuang waktu dengan terus turun menjalani latihan bagi menghadapi jadual aksi seterusnya. Aksi suku akhir Piala Malaysia berdepan Melaka akan menjadi ujian terbaharu buat pasukan JDT dalam misi untuk menebus kehampaan tewas kepada Sunfresh Hiroshima pada Selasa lalu. Menjelang aksi tersebut, beberapa tonggak penting pasukan JDT dilihat mula kembali menyertai sesi latihan pada Khamis sebagai persiapan fizikal dan mental untuk merebut di dalam kesebelasan utama. Kelibat Matt Davis, Hong Wan, Ajdin Mujagid, Junior Elstal dan Ibrahim Manusi antara yang dikesan semasa sesi latihan bersama pemain-pemain lain yang baru sahaja kembali dari Jepun. Kehadiran Ajdin Mujagid pastinya menjadi tumpuan peminat tatkala ramai menaruh impian besar bagi melihat penampilan pertama bekas penyerang Sabah itu bersama skuad Harimau Selatan. Dengan lambakan pemain berkualiti di dalam pasukan, timbul tanda tanya adakah Xisco Munoz bersedia untuk melakukan penggiliran pemain pada aksi timbal balik pertama berdepan Melaka ini. Hal ini kerana ujian sebenar bakal menanti JDT pada minggu hadapan apabila melayani kunjungan Vissel Kobe dalam aksi ACLE dengan misi wajib menang untuk layak ke pusingan kalah mati. Melaka membawa masuk pemain pertahanan prolifik baharu bagi menghadapi Johor Darul Ta'zim, JDT, dalam aksi suku akhir pertama Piala Malaysia musim 2025-2026 pada Jumaat. Pemain yang dimaksudkan ialah bekas pertahanan kental Kelantan TRW, Simen Linbo, yang menyertai Melaka FC selepas jendela perpindahan kedua Liga Malaysia musim ini. Sepanjang setengah musim bersama Kelantan TRW, Simen Linbo telah membuat 21 penampilan dengan meledak 3 gol serta mencatat 1 bantuan jaringan. Beliau mengumumkan perpisahan dengan Kelantan TRW pada 11 Februari lalu selepas beraksi bersama kelab itu selama setengah musim.